Hai, Assalamualaikum guys. Alright, korang tahu tak saya ni sekarang ni berada di mana? Okey, ini adalah tempat muzik. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dekat tu. Alright, ada seorang budak tengah buat apa tu? Itu anak saya, nama dia Syed Taha. Hai Taha. Assalamualaikum, ya saya. Tengah buat apa tu? Saya tengah main gitar. Oh, dekat mana ni sekarang berada ni? Kita ada dekat kelas muzik Sentuh daripada STMC, iaitu Syed Taha Music Clinic. Okey. Apa dia tujuan Sentuh ni sebenarnya? Tujuan Sentuh ni untuk nak bagi murid-murid ataupun budak-budak yang tak ada confident. Macam contoh ni, diorang tak boleh nak cakap dekat depan. Tapi dengan Sentuh ni, kita bantu diorang cakap dekat depan. Macam dulu ada yang tak boleh cakap dekat depan, sekarang dah boleh dah cakap dekat depan. Alhamdulillah, semua ni jalan dengan elok. Terbaik, memang best lah macam tu. So, ni bukan kelas muzik lah sebenarnya. Dia lebih kepada orang kata untuk bina jati diri. Tapi at the same time, kita boleh dapat ilmu muzik tu sendiri. Betul? Yes, betul. Okey, apa instrumen ataupun apa yang ada sebenarnya dekat sini? Apa yang orang boleh belajar dekat sini? Okey, dekat sini yang utama ada vokal. Okey. Yang kedua ada gitar. Okey. Dan yang ketiga ada piano. Alright. 3 instrumen saja yang ada dekat Sentuh. Terbaik. Okey, sekarang ni sebenarnya kita berada dalam kelas tu sendiri ke ataupun kita ada di tempat lain sekarang ni? Oh, sekarang kita ada dalam bilik tempat lain. Tempat lain. So kelas di tempat lain lah, di sebelah ke macam mana tu? Kelas di sebelah sana. Alright. Boleh tak kita jalan pergi tengok sedikit? Boleh, mesti boleh. Kenapa tak boleh? Jom kita jalan tengok. Kejap, izinkan saya letak gitar dulu. Alright. Okay guys, so sekarang ni kita nak jalan, kita nak tunjuk sedikit tentang kelas ni. Alright, supaya korang faham apa dia benda ni sebenarnya. Okay, so saya nak pusing balik kamera. Alright, dekat sini ada beberapa student yang tengah tuning gitar kalau korang tengok. Okay, ini adalah student gitar kita. Dan hari ni kita memang banyak kelas gitar. Alright. Alright, ini adalah parents-parents. Kita sangat-sangat encourage parents untuk berada di sini juga. Minta maaf tengah rekod sedikit. Okay. Okey. Boleh bagi tahu tak ni sebenarnya kelas apa ni? Kelas apa ni? Kelas apa ni guys? Kelas gitar ke? Okey, saya tahu boleh tak cerita sikit apa dia orang ni tengah buat sebenarnya? Mungkin saya tahu boleh ke depan sekejap. Okey, boleh. Tiada masalah. So, sekarang ni diorang semua tengah belajar gitar dengan Cikgu Amar dan Cikgu Nora. Cikgu Amar dan Cikgu Nora. Betul. Okey, dan siapa mereka ni pula dekat sini? Mereka ni semua adalah student-student Sentuh. Cuba lambat sikit dekat kamera. Cuba semua lambat dekat kamera. Hai. Cakap hai sikit. Okey, so macam inilah rupa kelas kita. Okey, apa yang kita nak buat dekat sini guys, bukan setakat ni je, kita encourage kita punya anak-anak dekat sini juga untuk masuk dalam YouTube. Banyak benda yang kita ada. Nanti tengok link di description untuk tahu lebih lanjut benda ni. Okey, cari dekat mana-mana yang ada link. Dia tulis syedtahammusicclinic.com/sentuh. Dan dekat situ kita ada banyak benda lagi. Dan nak tengok macam mana budak-budak ni jadi berani selain daripada main gitar dan sebagainya, ada kita punya YouTube dekat situ. Nanti korang tengok dekat situ dan korang akan lebih faham. Terima kasih. Sebelum tu last, bye-bye je. Bye-bye. Bye. Bye.